Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Nur Idina Arissa binti Ahmad Najmuddin, wartawan dari Tims TV melaporkan sempena program sambutan Nuzul Al-Quran peringkat sekolah 1447 Hijrah. Program ini turut disempurnakan dengan ucapan perasmian oleh penolong kanan pentadbiran Ustaz Zulkifli yang menekankan kepentingan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Ibu saya Narbadi dan saya Masrudi yang dihormati Guru Penolong Kanan Kurikulum, Guru. Program dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan oleh murid, diikuti dengan bacaan terjemahan bagi memberi kefahaman tentang mesej dan pengajaran yang terkandung dalam ayat-ayat suci tersebut. Majlis diteruskan dengan bacaan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW yang disertai oleh murid dan guru sebagai tanda kecintaan kepada Rasulullah. Seterusnya, para murid mempersembahkan deklamasi sajak bertemakan Al-Quran yang menyentuh tentang keindahan serta kepentingan Al-Quran sebagai panduan hidup umat Islam. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك. Diharapkan sambutan seperti ini dapat menyemai rasa cinta terhadap Al-Quran dalam kalangan murid serta menggalakkan mereka semua untuk membaca, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Sekian laporan saya dari Tims TV. Cerita kita bermula di sini.